Doa. Balas. Main. Syukur kepada Allah SWT yang sempurna kita pada rumah dia yang mulia ni. Dapat lagi kita solat berjemaah sama-sama, dan dapat lagi kita muzakarah ilmu, kita muzakarah kitab Hidayatul Subyan. Masih lagi sebab taharah. Dekat mana? Taharah. Fardu mandi. Fardu mandi ni dia masuk dalam bab taharah juga. Dia bab taharah ni dia umum lah. Taharah ni maknanya dia bersuci. Taharah tu miftahus salat. Bersuci ni dia nak kunci kepada solat. Maknanya nak masuk pada solat kan kunci dia taharah. Jadi semua bab dalam kitab yang ulama kalam, kalau bab fiqh ni dia akan mulakan dengan bab taharah. Pasal dia berkait rapat dengan sembahyang. Pasal walaupun cerita bab solat, tapi dia akan mulakan dengan taharah. Pasal dia nak kunci kepada solat. Nak masuk itu solat, dia kena melalui kunci taharah. Jadi taharah ni dia umum lah, dia umum. Taharah daripada najis, taharah itu. Taharah daripada hadas, taharah itu. Dia umum lah. At-taharatu nisful iman. Dia dah ada sebut at-tahuru nisful iman. Taharah itu iaitu sebahagian, setengah daripada iman. Keadilan. Jadi bersih daripada najis, istinja apa semua, istinja basuh dengan air, basuh dengan batu, itu masuk dalam bab taharah itu. Bab berwudu masuk ke bawah taharah itu. Bab mandi masuk bawah taharah itu. Ya. Dia duduk bawah skop taharah tu. Mana nak mari solat kalau tak mandi? Mana nak mari solat kalau tak wudu? Mana nak mari solat kalau tak bersih daripada najis yang tidak dimaafkan? Jadi dia kena tahur dulu, baru boleh masuk pada solat. Kita tahur tu sendiri dia bukan kewajipan pada dia sendiri.
Dia berkewajipan tu sebab dia berkait dengan solat. Sebab tu kalau kita berjunuk malam semalam kan, berjunuk malam semalam kita bangun pagi, ada bukan kewajipan segera kena mandi. Kewajipan tu bila mari? Bila masuk waktu solat. Bila kita nak solat, kewajipan tu baru mari. Kalau saja-saja sunat lah kita datangkan kan, bersuci itu sunat lah. Kita ni bersegera, kita bersihkan, kita ready for solat tu sunat lah. Tapi nak kata wajib tu, dia mendatangi selepas nak buat solat tu baru dia datang kewajipan tu. Dia kapit segera. Macam kita basuh kencing, tak wajib basuh selalu. Wajib dia bila? Bila kita nak solat lah. Itu wajib lah. Tapi wajib dan sunat lah kita basuh, sunat lah kita bersuci. Agama dia tak gemar kita ni dalam keadaan tak bersih. Tapi nak ceritanya, kalau orang tanya kita umum kan, benda hukum basuh kencing, dia berkait dengan solat. Kalau semata-mata tu sunat lah. Kalau kita kata sunat basuh kecil, boleh lah. Boleh kan. Lah, pasal dia bila kita nak mendatangi solat, baru dia kewajipan dia tu datang. Jadi kalau ikut Al-Ghazali tu, dia bagi taharah ni ada 4 martabat kan. Satu martabat dia kata bersih daripada kotoran, najis, lagi bersih daripada hadas. Hadas ni maksudlah hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, hadas besar. Ya, hadas kecil, hadas besar. Kenapa hadas kecil, hadas besar? Ingat lagi tak? Tak ingat? Hadas kecil lalu, hadas besar lalu, tak ingat? Dia kena ada catatan sikit. Hadas kecil ni sebab sedikit benda yang dilarang berbanding dengan yang besar tu. Yang besar tu banyak benda yang dilarang. Jadi bila ada besar, ada kecil. Ada kecil, ada besar. Kalau tak ada besar kecil, orang tak panggil besar kecil. Macam Maiwi, dia tak ada besar, tak ada kecil. Maiwi lah. Kalau ada sebuah lagi Maiwi besar, orang panggil Maiwi besar. Bagi Maiwi besar tu sebab apa? Sebab ada Maiwi kecil. Tak, dia panggil nisbah. Dia panggil itu sebab nisbah, perbandingan, sebab dia panggil. Ada Maiwi tak ada besar kecil. Memang yang tu je, orang tak panggil besar kecil. Dia mana? Macam air mineral, sebab apa orang panggil besar kecil? Sebab dia ada besar kecil. Cuba air mineral tu semua satu saiz, ada besar kecil. Kita juga ada besar, ada kecil. Itulah nama dia. Sebab ada besar, maka ada kecil. Tapi diletak oleh ulama lah. Bagi tak ada lah dalam Quran gambarnya ada ketua ni, ada kecil, tak ada. Nabi pun tak ada gitu. Ulama bagi supaya senang kita belajar. Supaya senang. Semua ni senang, supaya senang kita belajar. Buat syarat, buat rukun, supaya senang kita belajar. Kalau tidak, kita nak belajar mana? Ambil Al-Quran, ambil hadis Bukhari, Muslim, cari sendiri. Tak semayang lah kita kan. Jadi martabat yang pertama tu lah, bersih daripada kotoran. Ikutlah kotoran tu, tahi telinga ke, tahi hidung ke, daki ke, itu panggil pudolat dia panggil. Kalau dalam masalah dia panggil pudolat. Benda-benda yang ni lah, benda yang lebih sunat juga. Tak ada lah orang kata kuku benar ni pendaki orang bandar sini nampak lah. Tak ada lah, Islam tak bagilah nampak begitu kan. Lepas tu tuhur yang kedua iaitu tuhur daripada anggota dan daripada semua yang mendatangkan dosa. Tuhur juga dia panggil. Itu martabat yang kedua. Tuhur anggota yang mendatangkan tuhur mana? Yang mendatangkan dosa mana? Anggota yang mendatangkan dosa mana? Anggota yang datangkan dosa mana? Dia boleh datang ini pada 7 jalan lah. Ada jalan tangan, ada jalan kaki, ada jalan mata, ada jalan telinga. Itu semua masuk tuhur lah. 7 lah, 7 anggota. Betul, sebab tu kalau dalam kitab kena bagi hati tu kan, jadi itu 7
7 anggota. Waktu anggota. Dan 7 tu dia ada dosa yang dia kena bersihkan daripada dulu. Hikmah daripada basuh tangan, basuh kaki, basuh telinga tu, hikmah dia tu juga. Hikmah. Memanglah kita ambil wuduk ni kita tahan lah pasal Quran, bentah Quran yang bentah kita kan. Tapi ulama dia kaji hikmah dia di antaranya supaya ada hapus dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dosa kan. Kepala mana mikir kan. Mikir kan. Mikir awal tu. Yang ketiga mana? Yang ketiga bersih hati daripada akhlak yang mazmumah dan daripada perkara yang gini. Itu mazhab yang ketiga, iaitu bersihkan hati kita daripada akhlak-akhlak yang tidak terpuji lah. Dia ada akhlak Islam, dia ada dua sama. Dia ada dua sama, banyak perbandingan. Bila ada akhlak Islam, ada yang akhlak tak Islam. Dia ada pilih lah. Maknanya kita kalau pilih syarak, kita tinggal yang tu, tak syarak. Antara akhlak kita dengan jiran macam mana? Kita ada akhlak yang bukan Muslim, ada akhlak yang Muslim. Adab dengan anak dengan ayah, dia ada adab dia, adab berkawan. Lepas tu adab orang dengan orang tua, adab dengan kanak-kanak, semua ada adab-adab dia. Ada akhlak-akhlak dia lah. Maka kalau kita tak beramal dengan akhlak Islam, masuk dalam akhlak yang tak comel, akhlak yang tak comel. Mana ada pembersihan juga lah situ. Ada pembersihan juga akhlak kan. Jarang orang dia nak ambil tahu benda ni. Dia sekolah tak ajar benda ni. Sekolah tak ajar. Walaupun sekolah dia ada civic, tapi civic dia tu dia tak ada lah ajar. Dia nak sembang ni lah. Mana sembang kat luar. Tak, dia ada, walaupun kita belajar dulu civic, tak. Tapi dia tak ada lah akhlak-akhlak dari Islam ni, tak ada. Lepas tu dia yang paling tinggi sekali, dia tuhur Nabi dan para anbiya, para siddiqin. Mereka ni dia bersih hati dia daripada selain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya benda yang bawa lalai dia daripada Allah Ta'ala, dia tinggal. Benda yang bawa dia boleh lupa pada Allah Ta'ala, dia tinggal. Itu dia bersih hati dia sampai level tu lah, level para anbiya, para siddiqin. Itu empat martabat daripada taharah. Dia panjang lagi lah, tapi kita ambil yang poin-poin yang tu. Lepas tu kita masuk kepada, boleh dapat yang tu, boleh dapat. Kita ni ada 4 tahap lah. Bersuci ni, taharah ni, dia ada 4 level lah. Moleknya memang kita tak dapat capai Nabi pun. Kurang-kurangnya kalau 24 jam tu, kalau Nabi benar 24 jam, kalau kita dapat 24 minit, okey lah Nabi. 24 minit, 25 minit, contoh lah. Nak kapur habis-habis, jangan tak ada langsung. Tak tahu langsung yang ada pembersihan daripada masih Allah ni. Tak tahu langsung. Maknanya hidup dia tu semata-mata dunia je kan. Semata-mata besar keteruk dia. Tak. Maknanya tak tahu tujuan lah. Maknanya itu tujuan dia. Maknanya tujuan Allah Ta'ala hantar kita ni tujuan kehambaan. Kehambaan yang paling tinggi ambiak lah. Mereka tu, iaitu dia tidak ada satu detik yang dia boleh buat lupa pada Allah. Itu yang Nabi kata, dia walaupun dia nampak dia tidur, tapi dia tak tidur kan. Sebab tu ada orang petikai kata zikir Allah ni bid'ah apa semua kan.
Macam mana kita nak kata dia? Kalau seorang tu melazimnya zikir, dia zikir apa? Nanti mesti dia datangkan dengan Allah kan? Itu mesti dia datangkan dengan Allah. Tak pasal ada orang petikai yang kata zikir nama Allah ni tak sempurna. Dia nak zikir nama Allah ni mesti dengan lafaz yang sempurna. Ada subhanallah ke, Allahu akbar ke, alhamdulillah. Itu dia panggil lafaz yang sempurna. Kalau Allah sahaja ni dia panggil lafaz mufrad. Lafaz mufrad ni bagi dia zikir dikiahkan dengan seorang panggil nama dia kiah gitu. Zali dah panggil nama Zali boleh bagi dia. Sedangkan nama Allah dia tak boleh kiah dengan nama manusia gitu. Sebut nama Allah ni, ingat pada Allah ni, dia satu kepujian yang lain. Pasal Nabi Anbiya dia bersih daripada mengingati selain daripada Allah. Jadi apa yang dia ingat? Itu Allah. Itu bagi orang yang fikrah dia cara-cara ni lah, cara-cara yang baru ni. Dia fikrah cara-cara baru ni kan. Sedangkan kalau ada tarekat tu sampai dia bukan Allah ni, dia macam mana, dia zikir yang pertama dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu turun lagi illallah. Lepas tu turun lagi Allah ada. Lepas tu turun lagi jadi hu. Jadi hu. Lepas pada hu tu tak ada. Dia senyap, kira makam dia sampai lah kiranya. Maksudnya hati dia tu sunyi lah dengan Allah. Itu maksudnya. Ini ada step-step dia lah. Ada step-step dia. Tapi dia tu tujuan dia untuk ingat Allah. Untuk ingat Allah dan besar dia. Okey. Kita masuk pada kitab yang kat ni yang tadi ni mandi. Batu mandi. Batu mandi ada berapa? Ingat ayat. Batu pun dia, rukun pun dia, wajib pun dia. Ia berlaku. Kalau dalam bab ni, rukun pun dia, wajib pun dia, dan fardu pun dia juga. Dia tulis. Maknanya menghendaki daripada itu, iaitu wajib. Maknanya tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Tinggal satu tak sah. Apa-apa mana? Ke mana? Dia ayat dia dulu. Dia atas dulu kan. Jangan kat 60 dia tak ada. Bermula segala syarat wuduk kan? Jangan niat ke? Bermula fardu mandi tu kan? Itu fardu mandi. Kalau tak belajar ni, ramai tak tahu ni fardu mandi. Ramai tak tahu. Sedangkan betul dua je. Itu nak menunjukkan tak belajar. Tak tahu. Sebab dua je. Kalau 20 boleh kapal dia belajar dulu tapi tak ingat. Tapi kalau dua pun tak tahu, tak nak belajar lah. Bukan kata dia buat tu tak sah, tapi dia tak melalui proses pembelajaran dulu sebelum beramal. Dia buat kerja dengan tak belajar ni. Pemula fardu mandi itu dua perkara. Pertama, niat mengangkat hadas yang ada ia padanya. Daripada segala hadas yang tersebut dahulu itu, atau niat mandi daripadanya, dan sunat dilapas akan dia dengan lidah, seperti kata ini. Okey, niat niat ni iaitu kenapa niatnya? Niat ni iaitu qasdul syai' muqtarin bil fi'li, menyajikan sesuatu berserta dengan perbuatan. Kita dah cerita dengan lepas ada cerita dah sekian.
Kalau buat niat tapi dia tak serta perbuatan, dia tak panggil niat, dia panggil azam. Nak niat, dia mesti berserta dengan perbuatan. Maka mula-mula perbuatan yang mula-mula tu kena niat. Macam semayang, perbuatan yang mula-mula dia takbir. Jadi situ kena niat. Perbuatan yang mula-mula angkat wuduk. Jadi mana? Yang mula-mula basuh muka. Jadi situ kena niat. Nak hasil sunat niat pada ketika basuh tangan, sebelum pada koma, sebelum pada istinsyak tu, sunat niat. Pasal nak jadikan itu pun satu ibadah juga. Nak keluarkan daripada basuh biasa je, yang kita tak niat ni kan, dia kita basuh. Jadi bila nak naikkan dia jadi lain daripada yang basuh biasa tu, niat. Itu tak wajib lagi. Habis sunat dah niat. Sunat dah niat. Dan bismillah start itu. Bismillah start itu. Dan boleh juga bismillah start pada basuh muka. Jadi kita mandi, kita basuh mana dulu? Jadi niat situ, niat mengangkat akan hadas. Mengangkat hadas apa lah? Angkat hadas ni, angkat hadas, iaitu angkat apa? Angkat hadas ni angkat apa? Angkat hukum. Angkat hukum tu. Bukan angkat hadas tu. Hadas tu tak nampak lagi. Yang kita angkat tu apa? Kita angkat hukum hadas tu. Maknanya bila kita ada hukum tu, tak boleh nak sembahyang. Jadi bila kita angkat hukum tu, kita dah tanggal hukum tu, cabut hukum tu, maka dia menghadap, cabut benda yang melegah kita daripada sembahyang. Itu angkat hukum lah. Daripada segala hadas yang tersebut dahulu. Hadas yang tersebut dulu mana? Iaitu yang disebut yang atas tu lah, yang keluar mani, jimok apa semua tu hadas kan. Haid, nifas, wiladat, suci daripada nifas kan. Itu hadas yang tersebut dahulu. Atau niat mandi daripadanya, ataupun niat mandi daripadanya boleh juga. Niat angkat hadas tu boleh, ataupun niat mandi daripadanya. Aku mandi kerana mengangkat hadas, boleh juga. Aku mandi wajib janabah, boleh juga. Mandi wajib janabah kan, boleh juga. Dan sunat dilapaskan dia dengan lidah. Ini jawapan kepada orang tanya. Kalau kita lapas saja tak ada niat, boleh tak? Maknanya lapas tu sunat, dia bukan wajib. Yang wajibnya dalam hati tu. Niat tu sendiri kenapa? Adakah yang kita niat tu sahaja aku mandi, sahaja aku mengangkat hadas besar? Adakah yang tu? Dia niat ni dia tak ada dulu kemudian. Dia tak ada huruf, tak ada suara. Jadi bila kita angkat hadas tu, kita tahu yang kita ni untuk menghilangkan hadas, untuk mengangkat hadas. Mandi kerana membersihkan daripada haid nifas. Yang tak tahu mana, kalau kita mandi orang tanya, mandi benda? Tak ada niat lagi. Maknanya kalau kita mandi tu, kalau orang tanya, mandi hadas lah. Tu kita tahu kan. Nak keluarkan daripada yang kata tu, yang hadisun nafsi tu. Hadisun nafsi tu yang disusun dalam hati dia tu. Saja aku mengangkat hadas besar, saja aku puasa pada bulan Ramadan. Setengah orang kan dia anggap benda tu niat. Dia anggap benda tu niat. Saja aku solat fardu maghrib. Orang anggap benda tu niat. Sedangkan benda tu dia panggil hadisun nafsi, iaitu kata-kata dalam hati, susunan kata dalam hati. Dia bukan niat tu. Tapi kita nak datangkan benda tu. Kita nak datang ke mana? Mana tu niat? Kita tahu yang kita
kita fokus pada benda yang kita lafaz tu kan, nak kesimpulan dia, maka dia panggil niat. Itu yang setengah orang dia jadi nama takbir tu pasal apa? Pasal dia nak susun tu sahaja aku kan, sahaja aku. Dia janji kalau sembahyang Zuhur dia boleh beza sunat ke fardu dia tengah buat. Dia beza tu. Mana dia tahu okey, ni memang dia fardu Zuhur, ni sunat Zuhur. Okey, boleh. Jangan dia tak tahu mu sembahyang dia ni. Tak tahu ni kalau sembahyang dia Zuhur. Okey, senyap aja. Dia tambahnya tak tahu sembahyang Zuhur ke asar. Tak tahu. Tak boleh itu. Itu dia panggil tak ada niat Tambah niat ke tak? Boleh? Tambah niat. Tambah niat macam mana? Salat sunat. Sunat. Tambah niat salat sunat hajat sampai tambah salat sunat lain lah. Solat sunat ni dia ada yang ghairul maksudah, dia ada yang maksudah. Yang maksudah ni dia tak boleh campur yang maksudah jugalah. Macam tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kan, kita masuk masjid yang dikehendaki situ sembahyang ni. Jadi kalau kita sembahyang duha pun dah dia panggil sembahyang tahiyatul masjid dah masuk dalam duha. Pasal tahiyatul masjid tu dia ghairul maksudah, dia bukan maksudah. Macam duha tak boleh lah. Duha kan, dia tak boleh masuk dalam yang macam ni. Tapi kalau kita pasangkan hajat dalam tu boleh je. Tapi bukan solat hajat lah. Maknanya tak boleh jadi solat hajat, tak boleh lah. Tapi kalau solat hajat, boleh kita jadikan dia sebagai tahiyatul masjid. Maknanya dia ada maksudah. Ada maksudah ni dia fleksibel lah. Dia fleksibel. Dia boleh masuk memasuki, boleh masuk memasuki. Macam Qobliyah Zuhur boleh jadi tahiyatul masjid. Boleh ada tahiyatul masjid. Pasal tahiyatul masjid tu dia bukan maksudnya. Begitu juga tahajud. Tahajud ni dia ada maksudah. Dia bukan maksudah dia. Bukan maknanya dia mesti buat dia tak boleh ada yang lain. Tak. Kalau kita buat witir pun dia panggil tahajud. Kita janji kita dah tidur, kita bangun buat witir, dia panggil tahajud juga. Dah masuk tahajud nanti. Tahajud tu kita solat malam. Tahajud tu solat selepas pada tidur. Walaupun tidur sekutu seketika lah. Buat solat sunat tabak tu masih dah tahajud dah masa kan? Dia tahajud lah. Dia tak perlu. Dia tahajud ni dia lebih pada mutlak lah, macam mutlak. Lebih pada mutlak. Lepas. Macam tahajud, tahiyatul masjid, dia umum lah. Wudu, dia ghairul maksudah. Kat surah tak boleh tahiyatul masjid kan? Surah tak boleh lah. Dia masjid, dia mesti masjid. Dalam mazhab kita mesti masjid lah. Macam Hambali dia lain sikit. Hambali dia cadok mestilah surah masjid. Semua tempat sembahyang dia kira masjid. Kalau Hambali. Kalau kita dia atas niat pewakaf lah. Kalau pewakaf tu niat masjid, masjid lah. Kalau pewakaf tu niat surah. Walaupun surah dia niat untuk masjid tapi dia masjid lah. Masjid ni dalam rumah kita niat masjid pun boleh. Macam bilik kita kan, kita niat masjid. so kita boleh tahiyatul masjid kan? Yang situ boleh lah. Yang bilik kita tu. Baca surah ni kalau niat tuan tanah dia untuk masjid, kita boleh tahiyatul masjid. Boleh lah. Niat masjid, jadi masjid lah. Ustaz, ni berkenaan solat jugalah ni. Kiranya kita ni, contoh ambil saya je lah, zaman muda. Yang tadi faham lah tadi. Tadi faham lah. Okay. Zaman muda lah, tak zaman dulu kiranya kan, banyak solat yang tertinggal. Sepatutnya kita ganti Ustaz lah. Jadi ada satu ustaz ni mengatakan, kita tak perlu pun untuk sembahyang sunat. Dia kata baik ganti sembahyang tertinggal. Sebab bila kita sembahyang sunat itu tidak sah. Betul Ustaz? Dia bukan tak sah sembahyang tu. Apa tu?
Tapi dia sebab meninggalkan yang wajib itu jadi dosa situ. Dia tak sah. Dia cakap tak perlu pun kita nak sembahyang, contoh macam sembahyang apa tadi, sembahyang Satu masjid apa semua. Sembahyang untuk inilah. Sembahyang tahajud contoh kan. Adalah setengah pendapatnya tu. Memang yang kuat pun memang gitu lah. Sebab dia kira tu bayar hutang. Dia memang yang kuatnya gitu. Yang kita buat ni dia bukan bayar hutang, dia macam sedekah. Dia macam sedekah. Tapi itu pandangan yang kuat lah. Tapi kalau kita ikut pandangan yang kurang kuat sikit, bolehlah nak sembahyang sunat raya, nak sembahyang sunat tarawih, sebenarnya setahun kan. Macam sembahyang hajat dia kata, macam sembahyang hajat tak perlu pun nak ikut sembahyang hajat kata, sebab mana kita pergi kalau kita tertinggal subuh, mana kita pergi buat subuh kita daripada kita pergi solat hajat. Pasal sedekah dengan bayar hutang mana dulu? Sedekah dengan bayar hutang. Macam mana orang dia tak bayar hutang tapi dia ganti sedekah. Kita tengok dia apa? Kurang lah dia punya ni. Sebab qada ni dia kira bayar hutang. Dan empat-empat mazhab mengatakan wajib qada. Melainkan ada lah yang Ibn Hazmin, macam Ibn Taymiyah mengatakan. Tapi wajib berdosa tu. Tapi kita nak buat sembahyang hajat dia kata, tapi sembahyang hajat kita tak terima dia cakap. Betul macam tu. Bukan tak terima solat tu, maknanya kita meninggalkan yang wajib tu, kita buat yang sunnah tu. Dia jadi salah situ. Sebab yang sah je, ada syarat rukun dia sah je salat tu. Solat dia ada syarat rukun sah je. Tapi sebab kita meninggalkan yang wajib tu, dia salah situ je lah. Jadi mungkin dia bermudah-mudah cakap tu, bermudah-mudah cakap tu. Sebenarnya dia cakap tu cakap yang tak habis kita kira. Sebenarnya dia nak khabar kenapa kita tinggal yang wajib, buat yang sunat. Dia nak poin dia situ lah. Tapi dia mula-mula dia kata tak sah. Ada juga orang yang kata tak sah. Bukan tak sah sembahyang tu sah. Ada rukun syarat sah. Bukan tak sah. Tapi dia sebab dia meninggalkan kewajipan. Kenapa dia ke solat hajat? Ada pasal tak tolak subuh. Contoh dia ada tinggal subuh bagi tadi ya. Belum orang ajak sembahyang hajat, dia ke sembahyang hajat. Dia tak buat hari subuh. Gitulah tak apa. Tapi sebab benda ni benda yang dah lama, 5 tahun, 10 tahun. Jadi kita anggap benda macam tu benda yang macam bayar boleh bertanggung lagi lah. Bayar pun ketika tuan dia tak ingat, macam tak ingat. Ini hutang saya. Hutang tulang saya. Itu yang takut tu lah, gitulah. Benda tu dikira hutang di sisi Allah, tapi kita tak ingat lah. Itu yang paling takut. Itulah yang takut. Kita ada hutang tu orang, tapi kita tak ingat lah. Kita ingat tak ada, itu yang takut. Dia kalau sembahyang tu, dia kan banyak tinggal contoh dah. Tapi kita dah kotor dah, kita dah ganti-ganti. Lepas tu tak habis yang kita ganti, tapi kita niat nak ganti. Kira macam mana tu? Itu dia masuk dalam kemurahan Allah Ta'ala lah. Maknanya dicatat di sisi Allah Ta'ala ni ada niat nak bayar hutang. Itulah. Kita hutang orang 100,000, tapi kita bayar lah 100 sebulan, 100 sebulan. Jangan tambahnya ke mana? Jumpa orang tu lari tentang tambah itu. Tu dia tak mau bayar tu, dia lari tu. Tapi kalau 100 memang tak apa, bila nak habis hutang. Tapi ada juga kemahuan nak bayar tu, jumpa tuan dia tak lari. Itu okey maknanya. Dia tambahnya tak ada niat terus nak bayar. Ada juga yang pilih pandangan yang Ibn Taymiyah tu. Tapi yang tu wajib berdosa tu. Ibn Hazmin wajib berdosa dan wajib kena seksa kan. Tapi kita pilih yang ni. Yang ni kita bila qada, dia bukan habis dosa tau. Kita qada, kita ganti baru. Dosa tu ada lagi. Maknanya ada dua kewajipan lah kena buat. Kita qada, dosa tu ada lagi. Yang kita ganti tu solat tu. Dulu pakoh dulu. Jadi naik lah. Tapi dosa dia ada lagi. Dosa dia, maknanya ada dua benda lah. Satu, pasal orang ingat hari ni bila qada habis ke. Dah, dosa tu ada. Satu kena qada dan satu kena bertaubat. Pasal sembahyang ni tinggal dia dosa besar kan. Jadi kena bertaubat. Tak boleh dengan kita belajar ilmu apa dosa tak boleh. Pergi berjalan ke masjid apa dosa tak, itu dosa kecil. Dosa besar wajib kena taubat. Taubat ni
Taubat ganti dia tak ganti je. Ganti, taubat. Pasal dua benda tu. Bila kewajipan dia kena buat dua benda. Satu taubat dan satu ganti. Taubat saja tak cukup apa. Ganti saja tak cukup apa. Dia kena ganti. Masalah dia masa dia tarawih. Masa tarawih dia sibuk dengan tarawih. Tapi dia tak ingatkan qada dia. Padahal kalau kira dia solat qada fardu, pahala tu lagi besar daripada sunat tarawih. Betul. Betul. Kenapa kita nak cari yang kurang sedangkan kita dapat yang banyak? Tapi cuma tengok ada beberapa orang lah. Ada orang yang baru dia berjinak-jinak dengan semayang. Jadi kalau kita beritahu benda tu terus, besok dia kata tak apa, hari aku mati gini. Apa buang tu je lah. Dia nak semua tu ada kat mana. Walaupun hukum macam tu, tapi dia ada yang label mufti. Macam yang tadi tu label mufti. Dia mufti kena apa gitu. Tapi pendakwah lain pula. Label pendakwah dia kena 19. Macam orang kata ni dua orang kan. Yang satu tu apa hukum tinggal semayang? Hukum tinggal semayang kalau tinggal sampai boleh pancung kan. Itu hukum mufti. Itu hukum mufti. Tapi hukum berdakwah apa tinggal semayang? Tinggal semayang main tangan dia untuk semayang. Itu berdakwah. Mana ada dua sisi kena ramai dulu. Kena tengok level orang tu macam mana lagi. Lah kalau orang tu baru berjinak-jinak kita pula kapal dia mau ada kotak 20 tahun lalu. Memang dia tak menengok kan. Biar dia dah manis semayang, dia dah memang hati dia lekat. Dan dia memang nampak kan, bersih, memang murni nampak dia punya nak pada solat. Baru dia cerita benda macam tu. Dia kena ada ni juga. Kena ada kemah, air tarik kemah lah mana ni. Memang tak habis lah. Memangnya lagi tak habis lah. Dah orang tu ada 20 tahun kotak kan. 20 tahun kotak. Kita cerita kalau pasal kena kotak pula. Dia tinggi semayang pun buku yang terjuk lagi. Buang ni kan. Jadi bila kita gambar kena kotak, dia kata tak apa. Dia jumpa yang ajaran Japing, Japing tu Japing. Jadi kita mana ni? Tu kan, sunat dia lapas dengan lidah. Mana dengan lidah ni sunat lah. Lapas niat, dia panggil lapas niat. Kalau dengan lidah ni, bukan niat tu. Dia panggil lapas niat. Niat ni dalam hati. Niat dalam hati. Kalau dalam lidah ni, lapas niat. Bukan niat. Takut orang keliru benda orang buat kan dia dah lapas kan. Lapas tu bukan niat. Yang naknya dalam hati. Lapas niat ni guna kalau dilapaskan. Kalau dibuat keluar ni benda dalam hati dia, keluar macam ni lah. Nawaitu raf'an. Di situ dia tulis raf'an tu raf'an. Sini raf'an. Sini nawaitu raf'an. Dia betulnya raf'an. Raf'an hadathi. Raf'an hadathi janabati. Awil haidi awil nifasi. Yang tu betul. Situ raf'an tu raf'an. Rafa'an tu mati atas pal kan. Betul. Sini dia rafa'an tak betul. Kalau rafa'an dia kena mati. Pasal dia tempat tu tempat maf'ul bagi nawaitu. Tempat nawaitu tu maf'ul dia kena isim. Dia tak boleh fa'il. Itu nama lah. Dia kena nawaitu raf'al hadathi. Awil haidi awil nifasi. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas janabah. Ataupun hadas haid ataupun hadas nifas. Boleh berlaku. Sahaja aku mandi wajib janabah. Boleh ke? Mandi wajib haid, mandi wajib nifas. Boleh ke? Nawaitu ghusla anil janabati awil haidi awil nifas. Sahaja aku mandi daripada janabah
ataupun mandi wajib daripada haid, ataupun mandi wajib daripada nifas. Boleh juga. Saja aku mandi daripada haid, saja aku mandi daripada janabah, saja aku mandi daripada nifas. Boleh juga. Ini nak menunjukkan bila banyak lafaz macam ni, nak menunjukkan itu yang niat ni dia bukan boleh tulis gitu. Tapi menunjuk tujuan yang satu ni. Dia tujuan yang satu ni. Mandi ke, kita niat mengangkat ke, kan, kita niat bersuci ke, dia benda barang tu benda satu je. Tapi berbagai-bagai lafaz. Nak menunjukkan yang lafaz ni dia boleh berbagai, tapi fokusnya sama je. Semua tahu yang tu. Kalau bahasa Cina, bahasa Cina. Bahasa India, ya lah. Nak fokusnya pada apa perbuatan yang kita buat tu. Yang tu yang fokusnya. Dia bukan fokus pada niat macam mana apa semua. Boleh faham tak? Pasal, tengok ni. Ni satu contoh kepada niat ni dia berbagai lah. Dia boleh berbagai. Tapi dia punya perbuatan tu sama je. Nak menunjukkan benda tu sama. Walaupun berbagai. Kalau kita ada lapas yang sendiri, boleh kan lapas? Lapas yang sendiri, macam mana? Lapas saja aku bersuci, saja aku bersuci daripada akhir. Dia tak ada boleh bersuci sini. Saja aku bersuci daripada janabah, boleh kan? Jadi benda tu dia perbuatan tu benda yang sama. Tengok ni, pelbagai kan? Dia ada niat mengangkat hadas, ada niat mandi daripada, ada niat mengangkat hadas besar. Tengok. Tapi perbuatan dia tu adakah lain? Tak sama kan? Bawah tu dia gabung pula. Nawai tu ghuslah wajib. Ghuslah wajib. Bawah tu kan? Saja aku mengangkat hadas yang besar, ataupun saja aku mengangkat mandi yang wajib. Boleh juga. Betul. Mana menunjukkan perbuatan yang sama, walaupun lapas yang berbeza. Itu yang kata dia lalukan lapas tu bukan situ, bukan situ dia nak. Dia nak tahu apa yang kita sedang buat. Memang dia tak boleh faham. Nampak? Kita juga kalau kita solat jemaah lah, saja aku solat jemaah, boleh tak? Aku makmum, boleh tak? Aku berhimpun, boleh tak? Jadi kita tahu apa yang kita sedang buat. Itu yang nak. Ada lagi lapan lain tak? Kalau lain daripada bersuci, lain daripada mandi wajib, lain daripada mengangkat. Maka wajib disertakan niat yang tersebut itu dengan membasuh satu suku daripada badan. Kita basuh mana dulu? Kita biasa mandi basuh mana dulu? Dia yang sunatnya kita berwuduk dulu dengan ada bismillah. Tapi jangan bismillah dan jamban. Kita bismillah luar jamban, sebelum selangkah lagi sebelum masuk jamban, kita bismillah dengan niat kita bismillah tu untuk akhir azan. Boleh tak? Bismillah boleh tak? Kita hadas besar, bismillah, baca bismillah, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak? Boleh tak bismillah? Sebab hadas besar. Boleh tak? Baca bismillah, sebab kita hadas besar. Dia yang tak boleh bismillah ni ketika bismillah yang kita niat tu Quran, itu tak boleh. Ada pun yang zikir boleh. Yang zikir kita biasanya sebelum tidur kita baca ayat kursi. Jadi kita biasa baca ayat kursi lama. Kali itu kita berhadas. Kita ambil wuduk kita taklah mandi junub. Boleh tak kita baca ayat kursi? Boleh, sebab dia kira kita baca wirid. Dia tak kira nampak tu Quran tu. Dia kira kita jadikan dia wirid. Kita juga macam kita doa masuk kenderaan tu. Itu Quran. Tapi dah kita jadikan dia zikir. Dia yang adanya bismillah tu, kalau kita niat yang bismillahirrahmanirrahim yang tu kan, Muhammad Sulaiman yang Sulaiman yang baca kan, ada surah An-Naml kan, Namli ni surah ada ayat bismillah kan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita niat yang tu haram lah.
Adapun bismillah yang kita baca ni, kita boleh je kita minum air, tapi janganlah kita minum air tak baca bismillah. Boleh. Boleh kita baca bismillah. Boleh junub makan. Boleh junub. Kita junub ada besar. Lepas jimat, lepas tu nak pergi makan, boleh? Boleh tak? Boleh tak? Dia nak hilangkan makruh tu, dengan ambil wudu. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat kata kita basuh kemaluan tu pun dia kira macam pendapat dia tempat wudu. Boleh tak? Hilang lah. Kita angkat lah makruh. Itu satu pendapat yang ada lah. Tapi yang muktamadnya yang tu lah, yang ambil wudu, kita ambil wudu sembahyang tu lah. Tak? Dan segala zikir yang kita biasa Quran ni, sebuah Quran ni, kalau kita niat zikir, dia jadi zikir. Sebuah Quran. Tapi kita niat zikir lah. Benda itu kita memang dah jadi wirid semua. Lepas subuh memang kita baca semua. Memang kita baca, memang kita amalkan. Masa bangun tidur memang kita amalkan baca. Kalau itu kita berjunub, boleh kita baca. Sebab kita bukan niat ke ayat Quran ni, kita tak nak baca Quran ni, kita dah jadikan benda tu wirid. Wirid. Dia dah jadi tu zikir. Sampai ayat kursi pun boleh baca. Yang lah. Jadi benda tu benda wirid lah. Dengan kita niat Quran haram lah. Tapi satu Quran tu kita boleh jadikan wirid lah. Kita boleh jadikan zikir. Faham tak faham? Itu yang mungkin kat depan lagi, mungkin ada depan dia kan. Dia kata apa? Melainkan wirid, melainkan wirid ataupun melainkan zikir. Memang haram Quran, melainkan niat dengan niat zikir ataupun wirid. Dan makan tu kita baca bismillah lah. Walaupun kita berjunub, makan tu jangan pula tak baca bismillah. Dah baca bismillah, dia jadi makruh pula situ. Jadi makruh, 2 kali makruh. Makruh ni. Dan wajib disertakan niat yang tersebut itu dengan membasuh satu suku daripada badan. Satu suku daripada badan. Yang molek ni kita ambil wudu dulu lah. Macam kat mandi jenazah. Mandi jenazah sebenarnya wudu dulu baru mandi. Tapi hari ni berlakunya dia mandi dulu lepas tu baru wudu. Bukan gitu. Malaysia kita balik gitu. Mandi jenazah patutnya wudu dulu. Macam kita mandi jenazah, macam kita mandi junub. Wudu dulu sunat. Dia yang moleknya kita basuh angkat ada besar 2 kemaluan dulu. 2 kemaluan depan, kemaluan yang kita batal tu lah. Kalau kita sentuh tu, kita angkat adan tu dulu. Lepas tu baru kita ambil wudu. Kita ambil wudu dan kita meratakan air banyak. Jadi bila dah siap tu, dah tak perlu ambil wudu lagi dah. Boleh sembahyang dulu. Ataupun kalau masa ada 10 minit lagi, memang kalau ambil wudu memang tak ada. Ketika itu mandi selalu lah. Mandi selalu. Kita basuh kemaluan yang depan belakang tu, kita mandi. Dengan kita ada wudu, kita kira wudu yang tu lah. Pasal mandi ni bila dia angkat ada besar, dah automatik angkat ada kecil. Tak batal? Dan kalau kita basuh depan belakang dulu, nampak tak? Kita basuh kubur, kita angkat kubur dengan dubur dulu. Angkat adas situ dulu, angkat adas besar situ dulu. Lepas tu kita kata ayat. Ada bagi kita angkat, dah ada wudu lah, siap-siap. Boleh kita sembahyang tu dulu. Boleh Ustaz. Boleh kita. Sebab dia terangkat ada besar, terangkat ada kecil. Terangkat ada besar, terangkat ada kecil. Dia kaedah dia gitu. Angkat ada besar, terangkat ada kecil. Dia jadi gitu. Kaedah dia gitu. Boleh tak boleh? Tapi kalau ada masa lagi, ambil wudu dulu. Sunnah gitu, sunnah gitu.
Nanti masuk dalam bab dia mungkin kita kita tengok yang detail lagi detail lah. Macam mana terangkat ada usul ni, terangkat lagi. Boleh faham tak boleh faham? Mana Ustaz? Kiranya wuduk dulu Ustaz kan? Wuduk dulu lah. Wuduk dulu basuh depan belakang, lepas tu gerakan. Tak, basuh depan belakang dulu. Basuh depan belakang dulu. Basuh depan belakang dulu. Ambil wuduk. Angkat atas itu dulu. Lepas tu ambil wuduk, lepas tu mandi. Maksudnya kita niat. Boleh faham tak boleh faham? Kalau niat atas tu daripada bagi dulu yang kubur dulu lah. Kita angkat ada besar yang tu dulu. Maksudnya kita dah niat masa tu lah. Sebab kita niat lah. Niat yang tu dulu boleh. Jadi kita bolehkan daripada kubur dulu lah. Boleh. Boleh ya. Dia mula-mula anggota yang kita basuh. Lepas tu kalau kita tak pegang dia selama kita mandi tu, tapi ada satu lagi kaedah cara mandi tu, ambil wuduk, jangan basuh kaki dulu. Ada jangan basuh kaki dulu. Basuh sampai kepala lah. Niat ambil adab sor lah. Adab sor kita niat wuduk tu tak payah lah Ustaz macam tu. Kalau yang mana? Macam tadi tu lah. Yang tambah wuduk tu. Nak terus mandi ada besar tu. Ni ada besar tu. Lepas tu ambil wuduk tu tak payah niat lagi nya. Sekali gitu tu. Niat wuduk, nak ambil wuduk pula. Yalah macam tadi. Tadi kan kau basuh depan belakang. Lepas tu ambil wuduk kata, tu dia siram. Itu boleh tu sembahyang lah. Niat ambil adab sor lah. Yang mana? Yang wuduk lah, niat wuduk. Niat wuduk. Yang tu niat wuduk. Wuduk untuk dapat sunnah, betul lah. Sunnah Sunnah Nabi SAW sebelum angkat atas dia wuduk dulu. Ambil sunnah itu dulu. Kalau kita ambil wuduk dulu, dah terangkat dah kita punya wuduk kan. Kalau kita dah mandi ada besar tu, kita dah ambil wuduk pun, dia automatik akan angkat dah wuduk kan. kalau kita mandi ada besar, dengan kita basuh yang kubur dulu. Itu kalau ni lah, kalau dah masa tak banyak kan, masa sembahyang bangun subuh, masa ada 15 minit lagi, kalau kita wuduk kan, nampak boleh ya. Ada satu kaedah lagi, dia ajar berwuduk. Kalau ikut Imam Ghazali, dia ajar gitu. Imam Ghazali kata basuh melainkan basuh kaki, jangan basuh dulu dia kata. Setengah ulama jawab, kalau kita tengah mandi wuduk ni kaki tak basuh lagi, ketika tu kalau kita ketuk ke benda ke, dia kira tak batal lagi. Dia kira sudah dengan kaki. Ada yang itu, tapi yang tu bukan yang kuat. Tapi ada pandangan ni. Ada pandangan ni. Mungkin kita boleh anggota lain buat macam tu tak? Anggota lain. Anggota lain Kita tak pastikan itu tukar bertangan. tak boleh, yang ni kaki je. Kaki je. Tapi tak yakin lah Ustaz Arab. Tapi ada pertikaian ulama lah. Ada ulama kata tak sah. Cuma itulah, ada khilaf ulama lah kan. Tapi yang sepakatnya yang kita ajar tadi tu lah. Yang tu yang sepakat. Yang mana kita basuh kubur dulu. Kita angkat ada besar kan. Lepas tu kita ambil wuduk. Lepas tu kita ambil wuduk macam basuh kaki semua macam wuduk biasa ni. Lepas tu kita angkat ada besar. Yang tu memang tak ada pertikaian. Yang tu memang tak ada khilaf. Yang tadi tu ada pertikaian, ada khilaf lah. Tapi ada je pandangan ulama macam tu. Ada je. Imam Ghazali ajar gitu. Dia kata basuh wuduk, dia berwuduk melainkan kaki, jangan basuh dulu dia. Tapi dia kata sini sebab yalah dulu mandi atas tanah gitu kan. Jadi kalau basuh kaki tu, basuh kaki dulu. Kaki basuh kaki dia kata bazir air ya. Basuh. Jadi kalau basuh kaki tu nanti boleh terus naik semayang terus. Ya. Nanti insya-Allah sesi akan lain dia ada yang kaifiah cara Imam Ghazali ajar lah cara mandi. Tapi lebih kurang tu juga lah.
Lepas tu sunat kita dahulukan kanan. Mandi kanan, ambil kanan. Kanan kan. Kepala tak lah, kepala tak ada kanan kiri kan. Kepala je lah. Yang boleh ambil ni kanan. Tak ada lah. Ni kalau yang benda boleh ambil kanan kiri kan, kita ambil kanan dulu lah. Dulu kan. Macam kepala tak lah. Kalau benda yang kita boleh pilihan antara kanan kiri, kita dulukan kanan. Kalau benda yang memang dia boleh buat sekali, kita buat sekali lah. Macam sapu kepala kan, tak ada kanan kiri dah lah, masa sekali lah. Muka kan, basuh muka, dia tak ada kanan kiri lah. Sebab dia boleh sekali. Melainkan kalau dua tangan, takkan kita nak dua tangan gini kan, mesti ada kanan kiri kan. Ketika tu kita pilih kanan. Kanan ni ada ke? Ada masuk kereta, masuk kaki kanan ada. Jangan tengok. Ada nak barang mana? Jangan tengok. Masuk kereta, masuk kaki kanan. Tapi macam kekok sikit lah. Duduk musing. Dia macam masuk ini sikit lah. Nampak macam pelik sikit lah. Kalau hand drive baru sunnah lah. Baru sunnah. Kalau hand drive baru dia sunnah masuk kaki kanan. Biasanya kalau masuk kaki kanan kita buat lori Ustaz. Lori lah. Highlight pun boleh highlight. Kan ada benda tunjuk tu. Ada gitu. kita tu pusing pula. Tapi ada pula. Kalau naik kereta melipat kaki. Dia belajar gitu. Dia belajar gitu senang. Tapi taklah Islam sampai dia suruh gitu. Tapi ada usaha dia tu tak? Ada usaha dia. Mana dia nak latih sama. Latih tak. Ada yang sakit sikit, kita ambil lauk dengan tangan kiri pun dia pandang tidak akhlak. Kalau kita ambil lauk kan, apa tu kalau orang dia makan tengah makan, dia ambil dengan tangan kanan, biar je. Tapi semua orang memang macam nampak kotor pasal benda tu kita pegang dengan tapi sedangkan benda yang kita pegang tu bukan kotor pun. Makanan kita je. Pandangan orang tu. Cuma pandangan orang tu macam tak ada adab. Sedangkan benda tu bukan adab pun. Padahal benda tu bersih kita makan. Bersih. Ada orang bila dia ambil tangan kiri, dia yang tunggu dia macam dia syadik sikit keras sikit lah. Tangan. Dah sebab dia kira kalau kita kasih kotor ni dia kata nafsu. Nafsu kita kata benda tu kotor. Tapi sebenarnya benda tu tak kotor. Dalam benda yang kena orang lain sentuh tu, tangan dia juga. Lain lah kalau dia pegang. Dia jadi sentuh tangan yang makanan dia juga. Cuma itulah kena jaga. Itu jadi haram pula lah. Kalau nampak benda-benda gitu kan. Lain lah kalau dia nampak dia korek hidung, patut dia gini. Tak berasa. Lain lah kan. Tapi ni sama-sama kita sentuh makanan kita je. Dia setawa. Kalau cara orang tabligh langsung makanan halal lah. Langsung satu tangan tu. Kalau cerita tak apa yang macam selalu yang buka puasa ni bini lah. Ada dia keluar dia bini dah ambil keluar sini. Tu mamak tu. Tu mamak. Baglah tu. Ada juga lah. Makan dalam talam dia ada adab dia kan. Makan yang depan kita, lepas tu ambil yang sekeliling kita. Itu dia ada adab dia. Dia dah keluar ni tak tengok bulan. Ada yang bagi akhlak tu kan. Akhlak lah. Boleh kita? Allah Ta'ala Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan serangkan mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma inna haqqan warzuqna ittiba'ahu wa inna batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita ni Malaysia nampak je lah. Banyak isu juga Malaysia nampak ni.